Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang strategi menjawab soalan kecuali berdasarkan petikan. Jom kita lihat langkah demi langkah bagaimana menjawab dengan betul. Mari baca petikan ini dengan teliti ya. Perenggan pertama. Chen Hao ialah seorang pekerja yang baru sahaja bekerja di sebuah kilang pembuatan peralatan elektrik. Sebelum memulakan tugas, dia seharusnya mengenakan alat pelindung diri seperti topi keselamatan, sarung tangan, kasut keselamatan dan pelindung telinga. Perenggan kedua. Namun pada pagi itu, Chen Hao tergesa-gesa dan tidak memakai sarung tangan. Dia beranggapan bahawa alat pelindung diri tidak penting kerana tugasnya sangat mudah. Tanpa disedari, tangan kanan Chen Hao terhimpit sedikit oleh mesin yang berputar menyebabkan lebam dan bengkak. Selepas kejadian itu, Chen Hao berjanji untuk sentiasa mematuhi peraturan keselamatan di tempat kerja. Sekarang, mari kita lihat soalan yang diberikan. Berikut ialah alat pelindung diri di tempat kerja berdasarkan petikan, kecuali A. Sarung tangan, B. Pelindung mata, C. Topi keselamatan, D. Kasut keselamatan. Ingat ya murid-murid, soalan ini mengandungi perkataan kecuali. Jadi, kita kena cari pilihan jawapan yang tiada dalam petikan. Untuk menjawab dengan betul, kita kena ikut langkah ini. Kenal pasti semua alat pelindung diri yang disebut dalam petikan. Semak satu persatu pilihan jawapan dan cari satu pilihan yang tidak disebut dalam petikan. Sekarang, mari kita rujuk semula petikan. Sebelum memulakan tugas, dia seharusnya mengenakan alat pelindung diri seperti topi keselamatan, sarung tangan, kasut keselamatan dan pelindung telinga. Di sini, cikgu gariskan alat pelindung diri sebagai kata kunci. Dalam petikan tadi, alat pelindung diri yang disebut ialah topi keselamatan, sarung tangan, kasut keselamatan dan pelindung telinga. Lihat, tiada disebut tentang pelindung mata. Dalam petikan, yang ada ialah pelindung telinga, bukan pelindung mata. Jadi, jawapan yang betul ialah B, iaitu pelindung mata. Tahniah murid-murid, kalian telah berjaya mengenal pasti strategi menjawab soalan kecuali dengan betul. Jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya.